Isu Menara Kuala Lumpur semakin hangat dan satu persatu bakal terbongkar. Jangan lupa share video ini. Saudara, Menteri Komunikasi, Menteri Gold and Gensu Fahmi Fadzil sebelum ini mengatakan bahawa syarikat pemegang konsesi baru Menara Kuala Lumpur ni tidak ada masalah integriti dan juga tender dibuat secara terbuka. Saudara dan saudari, adakah apabila menjadi kroni kepada Parti Kencing Rakyat ni, maka semuanya halal? Saudara dan saudari, berdasarkan posting di media sosial Lim Kencing ni sendiri, beliau hadir ke majlis minum petang ulang tahun ke-25 Parti PKR, di mana jelas di situ gambar beliau bersama dengan Fahmi Fadzil. Majlis ini diadakan 20 Mei 2024 sebelum konsesi Menara Kuala Lumpur disign. Maknanya di sini Fahmi Fadzil memang daripada awal mengenali syarikat Lim Siong Hai ini dan mempunyai hubungan rapat dengan Lim Kencing. Bukan itu sahaja, Lim Kencing ini juga kelihatan dalam beberapa majlis bersama dengan Anwar Ibrahim dalam tempoh tender Menara Kuala Lumpur dibuka. Inilah reformasi yang mereka laungkan selama 25 tahun, iaitu reform untuk menggantikan Equity Bumiputra dengan kroni-kroni mereka. Jadi rakyat Malaysia jangan lupa 4 Mei 2025 jam 1.30 petang, di mana rakyat akan berhimpun dan menunjukkan ketidakpuasan hati berkenaan dengan isu ini. Himpunan yang bakal diadakan ini telah mendapat persetujuan bertulis daripada pihak PDRM. So, jangan risau, tidak akan ada apa-apa tindakan yang akan diambil jika anda hadir beramai-ramai. Siapa yang akan hadir, sila tinggalkan komen di bawah.